Assalamualaikum and good morning. Hari ni hari Selasa 11 hari bulan 8. Okay, aku nak cerita sikit lah pasal aku punya weight loss journey. Sebab I have been getting pertanyaan yang sama berulang-ulang kali. Okay, apa yang aku buat? Okay, so aku nak go with the basic lah apa yang aku buat. So aku boleh katakan aku bernasib baik ada wife yang also tengah dalam journey yang sama and dia willing to sacrifice, di mana wife aku ni willing to prepare food. Sebab untuk weight loss ni I can see the most crucial part is preparing the food lah. Sebab you have to eat clean. Tak ada junk food. You have to eat proper protein and you have to prepare beforehand, and benda tu time consuming and also cost lah. Sebab tu aku cakap kalau kata nak stay fit, nak keep fit ni expensive. Yes, true, in a sense true. Sebab kena prepare everything, nak kena ada good food, real food, protein, diet apa semua. Itulah cerita dia. So macam aku bernasib baik wife aku prepare benda tu, and aku pun support jugalah. Takkan biar dia seorang saja. And aku support in the sense macam masa nak beli tu aku tolong bayar lah. And bayar tu mudah je, yang susahnya part nak prepare. So what she did was, okay, macam kita orang beli daging syabu-syabu kan for protein kan. So daripada 3 kilo dia pecah-pecahkan 100 gram each. So dia akan letak dalam plastik-plastik yang 1 gram untuk senang nanti bila dia nak masak nanti lah. And also chicken pun dia buat sama 1 gram. And ada yang dia dah pre-marinate, ada yang belum marinate lagi. So that is the process that you have to do lah. And also untuk bekal pula dia akan seimbangkan dengan protein, fiber macam veggie. Kadang-kadang dia akan buat grill veggie. So ada cheat code dia juga lah dia kat aku. Kalau kata dia rasa macam malas nak mengupas apa benda, dia akan cari potato yang dah peel tu, ataupun yang wash potato satu. Dia agak mahal tapi senang kerja, boleh potong terus je. So you don't have to peel. Itu apa yang she's been doing lah. Dia beritahu aku and it works. Okay, macam carrot and dia punya marinade tu, tak tahu lah, dia cakap dia ada beli. Aku tak sure, macam-macam flavor, ada peri-peri lah apa benda. Tapi kadang-kadang yang basic korang boleh perak je dengan soy sauce, kicap apa semua. So it depends on your imagination on what the flavor you nak ambil. And macam beras, kita orang makan beras perang. So that is what yang dia prepare lah. So that's about it. First thing first, kalau kata korang tak nak exercise ke apa benda pun tak apa, but you have to watch what you eat. And betul lah, ada phrase yang mengatakan you are what you eat. So itu betul lah. So perkongsian aku pagi ni nak share pasal pemakanan. Yes, betul, pemakanan tu penting. Kena count berapa carb. So the idea is to be in a calorie deficit, di mana low carb, high protein diet, and also fiber lah. Seimbangkan 3 benda tu. Low carb, high protein diet, and ada fiber. And make it into a bento lah, semua ada dalam tu. And makan, korang boleh control lah window pemakanan korang. Jangan makan malam apa semua kan. So by doing so, try to buat ini dulu. Contoh kalau kata korang yang nak start this weight loss journey, try to buat pemakanan dulu. Korang tengok dalam sebulan ada berubah tak. Kalau kata korang dah try berjaya, korang boleh komen dekat video ni lah. And begitulah, okay, saya dah buat, saya berjaya, ataupun saya dah buat, saya tak berjaya. And also korang boleh share apa pemakanan yang korang makan yang korang rasa sesuai untuk tekak Malaysia. Yes, understood. Pemakanan ni kebanyakannya macam menu orang putih. Kadang-kadang kita ada incorporate menu Melayu sebab tak tahan juga nak makan geri-geri saja kan. So korang boleh share any idea on how to idea on menu Melayu yang mana kita boleh sama-sama kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.